tanah, hak rumah adalah satu hak asasi yang amat penting, ya, untuk mana-mana rakyat. Itu basic lah, tanah dan rumah kita. Sebenarnya saya terkejut bahawa kita berada dalam keadaan hari ini. Sebab sebenarnya dokumen-dokumen jelas menunjukkan bahawa tanah ini adalah tanah reserve Melayu, dan pemindahan ataupun pengambilan tanah yang telah dilakukan, development, pembangunan yang dilakukan oleh developer, semua ni adalah sebenarnya bercanggah dengan undang-undang. Ya, itu saya rasa adalah jelas daripada apa yang saya lihat. Okey, saya nak jelaskan sedikit mengapa saya kata begitu. Kerana tuan-puan, saudara-saudari perlu confident apakah hak kita sebelum kita boleh berjuang. Saya tahu dah lama berjuang, tapi kalau kita tahu apakah hak tu, kita akan lebih berkesan dalam berjuang untuk hak tersebut. Setiap kes secara ini tidak ada buat ke dalam bil, dalam bil wilayah dia one of the big spots.